Assalamualaikum adik-adik semua. Okey, video kali ini sedangkan aktiviti yang ketujuh. Aktiviti yang ketujuh. Tuliskan bilangan nombor dalam bahasa Mandarin. Okey, so maksudnya adik kena bilang lah gambar ni ada berapa. Okey, terangkan dulu nombor ni macam mana nak sebut dan juga berapakah nombornya. Okey, so ikutlah sesama-sama. Okey, yang pertama ni adalah I. I, I, I itu adalah satu. Okay, I satu. Kemudian R, R, R itu adalah dua. Dan San, San tiga. Si,